Main buat apa ni? Nak pegang tapi tak sampai. Oh, nak tinggi ke? Ha? Nak Caca ajar diet untuk tinggi? Nak, please. Kiss Caca dulu. Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Iqbal. Alright, sorry. Aku tahu walaupun ada yang cakap Sob, kau tahu kau pakai phone lagi lawa kau tahu kamera daripada kau pakai kamera. Alright. So maybe kau berbahagia sebab kamera aku tak siap. Aku dah spam diorang seperti kali email. Sampai dia cakap, kau tak sabar. Aku cakap sampai tak sampai lah. Kau pakai phone je lah. So aku pun terpaksa pakai phone lah. So cakap nanti dah siap dah kat SMS aku. Masak sekarang ni dah sebulan. Hari tu AirPods aku problem, aku hantar Apple. Benda tu settle tak sampai 2 minggu. Ni Sony dekat sebulan mat. Memang sabar je lah. Alright guys, so hari tu aku dah post kat story aku untuk content idea. Alright, content idea, siapa yang follow aku IG tak follow, boleh follow dulu, link kat bawah. Tapi masa tu aku dah post kat aku punya Instagram content idea. And pada masa yang sama dekat video aku yang last pun ada still orang komen juga. Macam benda dah lama aku pernah cakap macam sikit lah dalam video-video aku yang lepas pasal tinggi bagai ni semua. Right, ya, aku tahu apa yang berlegar dalam fikiran kau. Alright, siapa je yang tak nak tinggi, and especially kita sebagai lelaki insecure mat. Siapa yang belajar dulu, time belajar ke apa, berasa macam pendek semacam member semua tinggi lampai, insecure, jangan risau, aku boleh relate. Tapi aku tak boleh belah tu, apa hal kau tanya aku? Right? Aku ni bukan tinggi mana pun. Aku tahu maybe sebab member aku yang majoritinya aku lagi tinggi sikit daripada diorang. Buatkan kau rasa bila tengok aku dalam video ke apa, kau nampak ingat aku punya channel tinggi. Aku tak ada tinggi pun. Aku kena letak kat screen ni, kau tengok sendiri. Sebab kalau kau nak tahu, iPhone dia ada satu app measure je mana dia boleh tunjuk tinggi kau yang sebenar. Hala je dia akan bagi tahu tinggi kau yang sebenar. So tinggi aku sebenarnya 170 cm. So kalau mu tahu 170 cm ni kat Malaysia ni macam biasa lah, tak ada tinggi pun. Tapi kalau kat luar negara boleh katakan pendek lah. Kat Eropah tu orang tengok kau macam tak nampak. So mana kau rupanya dekat kaki kau kan. So tak apa guys, untuk korang, apa je aku tak sanggup buat untuk korang. Jom kita tengok diet dapat selamatkan kita untuk tinggi pada adik-beradik kau ke sampai bila pendek. Tapi aku tahu yang dak haters misalkan cakap, oh dah lah pendek main gym kak. Jangan risau. Alright, kau kalau dak pendek macam aku kategorikan diri aku sebagai pendek juga sebenarnya. Kalau aku jujur kan, aku kalau diberi pilihan dapat 175 pun dah nice. Sebab dah terlambat, sebab umur aku dah 23. Sebab kita manusia grow sampai umur 26 tahun. Tu yang maksimum lah. Normally sampai 20-21 tahun kau dah stop. And ada juga sampai kau balik lebih kurang 16-17 kau dah stop. Ada juga orang yang macam tu. So kalau kau orang macam tu jangan sedih sangat. Sebab dalam dunia ni bukan kau seorang. Alright guys, so sembang pasal tinggi. Kalau kau nak tahu, tinggi ni sebenarnya 80% contribution adalah daripada genetik. Aku tahu kau kalau mak bapak kau pendek, kau memang sedih, jangan risau. Sebab aku pun boleh relate juga. Sebenarnya aku ni pun guys, kalau sebelum tu aku tak habis tengok ni, sembang tak habis. 80% daripada genetik, 20% daripada environmental factors. Apa benda environmental factors esok? Let lu, aku sembang lagi. So apa maksud 80% genetik? So kau tengok keluarga kau, adik-adik kau, mak ayah kau, lepas tu kau faham lah kenapa kau pendek kan. So macam aku sendiri pun, aku bisa 170 cm kan. Tapi at the same time, kalau kau nak tahu, mak aku lagi tinggi daripada aku. Mak aku lebih kurang 173 macam tu lah. Bapak aku pula lebih kurang sama tinggi dengan mak aku. Bapak aku dia kahwin 2. So bini dia yang pertama and adik, kira macam adik-beradik kiri aku yang lelaki, semua lagi tinggi daripada aku. 5 kaki 10, 5 kaki, seorang 5 kaki 10, seorang lagi 6 kaki. Aku je sesat sini 5 kaki 7. So 6 kaki tu kalau kau nak tahu lebih kurang 183 mat. Alright, bila main ke EPL, aku ni legal Malaysia pun tak lepas. Tapi yang tak boleh belah tu guys, sebab mak aku macam aku cakap tadi, tinggi untuk perempuan 173 cm memang kategori tinggi, betul tak? Kau kalau ada awet yang kau suka tinggi 173 cm, kau nak approach dia pun mesti kau insecure. Tapi guys, adik-beradik mak aku yang kedua tertinggi dalam lelaki dan perempuan campur. Paling tinggi 6 kaki, abang mak aku yang sulung, lepas tu mak aku, lepas tu adik-beradik mak aku yang lelaki lain semua sama ada tinggi dengan mak aku, sama tinggi mak aku ataupun pendek daripada mak aku. So aku tak tinggi ni, aku rasa dia datang daripada genetik belah mak aku, yang mana adik-beradik mak aku tak tinggi. Walaupun mak aku tu sendiri pun tinggi, faham maksud aku? And aku rasa sebab utama adik-beradik tiri aku semua lagi tinggi daripada aku, yang lelaki especially 6 kaki, 5 kaki 10. Sebabnya mak tiri aku, bukan mak tiri, aku tak tahu dia panggil apa, bapak aku punya isteri pertama lah, pun adik-beradik dia semua tinggi. Alright guys, so ni adalah first meal kita untuk hari ni guys. So, order untuk kita maksimal ketinggian kita, yang paling penting sekali adalah hormon yang akan bantu untuk pembesaran, iaitu growth hormone. Sama lah, nak bina otak pun growth hormone, nak tinggi pun one of the major hormon yang diperlukan adalah growth hormone. And apa yang boleh buatkan growth hormone tu deficient ataupun dia akan effect benda tu, iaitu kau tak cukup zinc. Bukan semua orang, tapi majority kalau tak cukup zinc memang akan effect negatively. Sebab tu ini kainaan dia beli hari tu, dia pau aku duit banyaknya tapi tak makan pun. So aku tu yang aku lagi tinggi daripada dia. So aku ambil zinc ni satu.
Aku tak makan selalu kan sebab aku rasa pembesaran aku dah stop sebab aku dah 23. So aku rasa aku ambil ni. Sebab apa? Alpha tak perlukan air. Alpha. Okay, ni makanan pertama protein. And protein juga salah satu makanan yang diperlukan untuk kau maximise ketinggian dan otot kau. Dia sama je, protein. Sebab protein adalah yang paling membantu pembesaran. So kita akan taste test dulu. Kita 2 biji telur kat sini. Tengok ni. Mantap. Nak sikit? Busuk. Busuk-busuk. Tidur peluk juga. Bismillah. Satu lagi makanan yang boleh efek negatively korang punya growth hormone adalah phytates. Alright. So apa tu phytates? Basically makanan-makanan yang grain, yang whole grain bagai. Aku tengok yang makcik-makcik leha makan ni, beli gajarin roti-roti whole grain bagai. Untuk setengah orang phytates ni akan efek dia punya growth hormone. Dan kalau kau makan benda ni hari-hari yang kau pendek, faham-faham lah. Disebabkan kesyedan nak pergi buat jelajah powerlifting punya gym. So hari ni kita nak ikut dia lah guys. Kita pergi Fat Cat. Actually aku dah pernah pergi dah. Gym ni kalau kau ingat, aku tak ingat video betul-betul sebelum kom ke 2 video sebelum kom. Gym ni memang style gila. Satu hari nanti memang one of aku punya impian insyaAllah untuk buka gym macam ni. Sebab style dia secara rumah tapi dia gym. So memang gempak habis lah. Tapi bukan tu yang gempak guys. Korang akan tengok nanti plate dia tu besi mat. Mana aku nak jumpa kat Malaysia plate besi macam kat US? Tak tahu. Jom kita pergi tengok sekarang. Ya guys, kita dah kesampaian. Oi, lama tak datang sini. Ya. Khabar kesihatan? Khabar baik. Kesihatan tak? Afi ketidaksana tak apa. Tak apa, jalankan session. Apa? Sama dekat gym box. Tak apa. Yang penting soalan dia sekarang. Aku dah 71.9. Kesihatan? Sembang itu nak kesihatan dan jangan menipu berapa? 76.5. Good. Aku tak timbang pagi ni. Kau 76 ke? Naik lagi 1 kilo. Kau kata 75. Ya, naik. Betul nak kesihatan tapi tak apa. Kita tengok strength hari ni dapat melangkaui tak dia punya keberatan tu. Kalau tak boleh dia dalam video ni kena rembak gua. So ini dia guys. Gym Ketan. Right, gym powerlifting barang-barang meroket. So macam biasa kita ada plate besi kesishan. Tepatnya kesishan nampak ada rumah guys, rumah. So ni cermin rumah kau tengok wayang dulu. Macam ni rumah kau. Lepas tu dia ada deadlift platform, benchan, kita pernah bench press. Editor letak sikit scene aku bench press dulu. Lepas tu ada banyak gila options bar yang kesishan. Ni kesishan kot options bar, banyak gila options yang lagi membulankan keadaan lah. So then kita ada beberapa ni macam biasa, tak banyak sangat sebab ni gym powerlifting. So dumbbell tak penting nak bagi long. Guys, OPI pun dah masuk. Aku sebagai atlet OPI telah berbangga dengan keadaan. Tapi mesti mahal sikit kat sini biasa banding dengan CKK ke apa. Tapi still kesishan tu. Kat atas ni pun still kesishan tu guys. Semua boxing gloves, tempat kau nak lepas geram. Lepas tu style gila saya. Ni kat PJ tu by the way, Fat Athletic Club ni aku boleh buat jiu-jitsu kelas sebagai. So insyaAllah doakan guys lah kita boleh buka gym yang macam ni habis kurang. Tak benda yang mustahil. Yang mustahil lagi lah kau ada badan kau tak habis malah nak bangun tidur. Perfect. Ni yang mahal ni. Cik tolong cik. Tolong. Dengar tak bunyi tu guys. Ni kalau dia bila dengar dia bangga. Lex pun plate ni kat rumah dia kan? Plate ni. Dia ada calibrated ke tak? Dia ambil ni. Tak, dia ambil ni. Sama ke Sishan. Kelanggaran pula. Tak tahu lah, aku tak nampak daripada food ni. By the way, FPL kau nombor berapa sekarang ni? Liga aku? Liga aku 150 tu. Tapi aku ada double game week. So aku ada 5 player yang akan main. Chelsea dengan Messi? Chelsea Fulham? Aku ada 3 player Fulham. Okay. Aku ada 2 player Chelsea. Damn. So siapa yang dah bahagia tu get ready lah. Mount main balik aku ingat dia injet lah. Sakit man. Kau captain dengan dia ke? Kau captain dengan dia ke? Aku dah tukar last minute.
Macam takut-takut je so. Ada injek. Tak pakai cap. Ah, Kebetaan. kat luar tu ada. Kat luar tu ada. Okay. Aku nak mati je. Sudah pun insurans. Kita boleh flashback tadi. Yang mati mat. So aku rasa macam dia punya spacing tu dah lama tak main powerlifting kebetaan, so aku dah tak biasa dengan main spacing. Langgam rasa senang nyaris bench tu jatuh kat dada tu. Pasal tu tak dapat tengok aku depan ni. Guys, actually kan workout yang aku buat hari ni actually sama je kalau korang nak tahu dengan workout last video yang aku cakap aku asing dengan 2 jenis push yang berbeza. And disebabkan ada orang komen nak korang like video ni sekarang sebab aku dah bagi free program kat description tu korang, right? Kat bawah korang boleh share free program untuk korang yang mana aku run sekarang ni, push pull legs. Kalau korang nak try cuba lah. Tapi yang kat program tu aku tak asingkan 2 push. Kalau korang nak join macam aku, asingkan 2 sebab aku punya chest problem. Tiap-tiap aku sakit, aku asingkan 2. So 2 push lah. Kalau korang nak join ke satu sebenarnya alright je. Kalau chest yang sihat boleh je, right? Tak ada masalah. So baik kau tekan link kat bawah kalau korang nak. Alright guys, so macam biasa my keproteinan unboxing dulu untuk bulan ni punya, bulan 1 punya stok. Tengok ada beberapa kat benda baru yang aku exciting nak tunjuk korang. Crispy wafer. Asal senyum. Berbahagia kan. Dia cakap dia tak nak cheat day Tipu. Dia cakap kalau dia order ni nanti dia gemuk. Tak, ini ada protein 15 gram. Kenikmatannya akan memberasakan ada 10. So aku akan makan hari 1. So aku boleh tahan untuk aku 10 hari lah. Boleh percaya ke ni? Ya, maksudnya I makan seorang sehari 1. Seorang? I nak juga. Kita ada sampel diet chocolate brownie. Ini je sampel saja. Kita biasa Vita Fiber untuk berak. Coffee Boost Whey, coffee yang whey protein tu. Apa cepat sangat you punya Vita Fiber habis? I minum hari-hari kot untuk berak lawas memberangsangkan keadaan. Setiap bulan beli? Macam tahan sebulan je. Ni yang paling besar, dia tak ada besar lagi, 500 gram. Sehari aku makan banyak gila fiber. Sebab saya tak makan, saya makan benda ni je. Dan kita ada yang paling besar, protein oats flavor chocolate orange. Right, sebab apa? Kadang-kadang selalu kan kita kena mix secara manual kan, protein tu dengan oat. So yang ni aku dah start makan oat dah selalu kedaitan tapi yang ni senang kita. Tapi tak tahu sedap ke tak, kita tengok nanti macam mana. Then aku ada beli benda baru untuk aku punya kopi pagi-pagi, chocolate flavor drop. Right, sebab aku punya maple tu mesti tak sesuai sangat dengan kopi. Yang tu sesuai buat dengan oat. Tapi untuk kopi kita ada, so lebih kurang macam mocha kopi kau buat pagi-pagi, kopi Nescafe. And then last sekali kita ada satu benda
suplemen relax daripada MyProtein, yang mana dia ada chamomile dengan lemon balm, lepas tu ada zinc. So dia akan bantu kita untuk wind down masa malam-malam untuk tidur, memudahkan kita tidur. Especially aku banyak ambil caffeine kan kadang-kadang. So benda ni insyaAllah akan membantu menyelamatkan keadaan. Alright guys, so untuk makan malam ataupun post workout meal, apa yang korang perlu makan ke fokus pada ketinggian. Sama juga macam tadi sebenarnya protein, tapi especially kita ada special kat sini, kita ada daging. Alright, so daging adalah makanan yang menjadi yang paling banyak kau boleh dapatkan zinc, yang mana kita tahu zinc akan bantu growth hormone dan bagai. So at the same time, aku nak buat masa satu conclusion sikit lah tentang diet pemakanan ni guys. Kalau korang nak tahu, kalau misalkan tahu intermittent fasting lah, carnivore diet lah, apa diet bagai, diet yang paling sesuai kalau kau tanya aku untuk ketinggian adalah ketogenic diet. Sebab kau ada fat, lepas kau ada banyak daging untuk protein kau, and kau tak makan grains yang mana effect kau punya growth hormone negatively. Disebabkan grains ni dia akan memberi masalah kepada zinc. So kau dah tak ambil benda tu, lepas tu kau ambil zinc yang ada daripada daging pula. So cukup 2 tahun makan diet ni, aku rasa kau dah boleh masuk NBA ke US. Alright guys, so last point aku nak buat, and benda yang boleh effect ketinggian korang kalau kau nak maximize, kau nak fokus kat benda ni. Benda yang korang kena avoid adik-adik pula, avoid adalah caffeine. Kenapa guys? Sebab caffeine dia akan effect kau tidur malam. Dan kalau kau nak tahu, time korang membesar adalah time korang tidur, and growth hormone release adalah time korang tidur. So kalau tidur korang adik-adik kau tak cukup, macam mana growth hormone nak release tu dalam jangka masa yang panjang kan? Masa yang terbaik lebih kurang 7 ke 8 jam yang terbaik untuk maximize ketinggian korang lah. Kau dah jaga makan semua bagai, lepas kau nak tengok apa lagi kau boleh jaga yang boleh kawal. Obviously ketinggian korang, iaitu jangan ambil caffeine terlalu lewat sangat, sebab nanti dia akan effect kau tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, bangun pun tergesa-gesa nanti, so kau akan tak dapat kualiti sebaik-baik mungkin tidur tersebut lah. And aku dah cakap juga point ni dalam video yang last hari tu, iaitu kau jangan makan dekat sangat time korang tidur. Sebab caffeine boleh effect korang punya tidur lah kan, itu satu. Tapi at the same time, kalau kau makan dekat sangat dengan tidur, kau akan effect the amount of growth hormone release korang. Sebab dia akan, badan kau akan buat kerja lain, iaitu hadam makanan dan bukannya release growth hormone. So guys, tunggu apa lagi? Cakap nak jadi tinggi, subscribe lah.